Hamzah Zainuddin bermain teori Desperado bila mengaitkan ada individu dan kumpulan dalam Bersatu yang cuba mendekati PH atau Anwar. Ini seiring dengan naratif bejat oleh geng seluar dalam yang mencanangkan langkah Yokohama dan langkah Tokyo bagi mengait kononnya berlaku pertemuan antara Azmin Ali dan Anwar dalam percutian di Jepun. Hakikatnya tiada sebarang bukti atau pengesahan berkaitan tuduhan itu. Hanya wayang persepsi bagi mencari sisa momentum memburukkan pimpinan Bersatu. Berbeza dengan langkah bengkok Hamzah dan Zahid Hamidi yang terpaksa diakui sendiri selepas semua perancangan itu terbongkar. Hamzah tidak berani pun menyebut nama individu atau kumpulan yang dituduhnya kerana bimbang dikenakan tindakan undang-undang. Ini kerana dia tidak mempunyai sebarang fakta dan bukti. Terlalu lekeh untuk seorang yang masih mengimpikan jawatan ketua pembangkang, tapi cuma berteori dengan naratif kosong untuk memburukkan seteru politiknya. Kalau tuduhan itu benar, Bersatu tak perlu buang masa dan menanggung derita lebih 3 tahun dibekukan akaun bank jika benar mahu bersama Anwar. Dengan alasan itu pun sudah nampak Hamzah mula kehilangan punca bagi kelangsungan hayat politiknya. Faktanya, ramai yang sudah tahu siapa sebenarnya kuda Trojan Anwar dalam Bersatu. Siapa yang memulakan kacau bilau dalam Bersatu dan PN selepas kejayaan himpunan turun Anwar. Di situlah titik mula kuda Trojan Anwar dalam Bersatu memainkan peranan demi mempertahankan Anwar di kerusi PM untuk penggal kedua. Anak siapa yang terlepas dari perbicaraan melibatkan kes minyak masak, walaupun rakan kongsinya terpaksa membayar denda RM500,000. Anak siapa yang sekarang menjadi sahabat kamceng bilioner ciptaan rejim Madanon. Salah silahnya bermula lama selepas Anwar menarik balik saman terhadap Hamzah pada 2013. Apa habuan dan perjanjian daripada deklarasi damai itu? Bersatu kini bersih daripada kuda Trojan Anwar, damai dan semakin perkasa, dengan nekat membara untuk menghumban Anwar keluar dari Putra Perdana selepas PRU 16.